Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Ifa01. Okey guys, untuk video kali ni kita akan main game Poppy Playtime Chapter 1. Masa tu kawan-kawan saya bukan dekat YouTube, dekat kawan-kawan saya dekat WhatsApp, dia cakap Ifan buatlah rekod main Poppy Playtime. Yang ni saya nak main, tak sabar nak main. Dah keluar chapter 4 dah. Okey, jom kita mulakan. Tapi sebelum tu, korang patut tekan like dan subscribe Okey, jom kita mulakan. Let's go. Okey, chapter 1. Okey, time berapa? Okey, ni saya skip je. Yang iklan membosankan sebab tak. Saya dah tengok dekat YouTube dia pasal tik iklan dia pasal Poppy, bukan Hagi-Wagi. Kalau Hagi-Wagi saya tengok lah. Okey, yang ni saya dah tahu cara nak main. Saya boleh sampai tak tahu. Gedak. Okey. Playtime code. Grab bag yang tangan panjang, tapi saya termasuk dalam tapi tahu dia kuat guys, dia kuat. Nanti saya dapat graphic ni tak ambil benda ni. Aduhai, saya dah tengok tik lah, membosankan. Saya dah tengok dekat YouTube. Haji ambil YouTube kan. Okay, macam penting YouTube. Okay, water time, play time. Wee. Okay, bagi aku graphic. Okay, jom. Okay, kita try. Dah ada WhatsApp. Jom, macam mana nak alihkan? Ke tak boleh? Tak boleh lah. Kalau yang ni pintu yang lain sama je, yang untuk susahnya. Saya nak keluar. Tak boleh lah. Kita set. Okay. Okay. Okay, mas. Go. Okay, loading. Kena tunggu. Okay, lambat lah. Okay dah. Kepala lelek ni. Okay. Kejap. Kenapa Hagi-Wagi? Kejap. Saya nak ulang sekali sebab kenapa Hagi-Wagi yang macam tengok macam ni. Sekejap, saya nak ulang sekali. Sebab saya main takkan macam ni. Sekejap, saya stop. Sekejap. Okay, tak sabar sebab tengok. Dah baru normal. Baru normal, tadi hitam. Okay, kita hi-fi dulu. Tak. Orang cakap kalau Hagi-Wagi macam senyum ni, dia baik. Dia baik hati. Kalau dia buka mulut, jadi jahat. Orang cakap bukan saya. Okay. Saya tengok yang kod tu je. Sebab saya malas nak tengok penuh dia. Okay, yang ni. Okay, yang ni sentuh. Jap.
Okey. Sini. Sekejap mana ya? Okey. Oh, ada wasit. Okey. Oh. Ai. Tadi tengah situ. Oh, tak lenyek. Aduhai. Oh, kena lagi sekali. Agak berjawab. Ya. Oh, kenapa jatuh? Kenapa tumbuh kat situ? Aduhai. Easy je Pak. Takkan nak susah sangat. Ya, kena tengok. Okey dah. Oh, baru boleh. Baru dapat buka, geng. Lagi hilang. Okey. What? Saya tak sentuh lagi. Tak boleh buka. Hagiwagi. My nama Hagiwagi. Sana Hagiwagi. Ada lagu kat Hagiwagi tu. Oh, terkejut. Aduh, ayo. Oh, apa lek. Lek ni. Aduh, ay. Salah. Lek. Ada klun. Klun pula. Sekarang nak cari apa Oh, nak cari yang tu. Lupa. Merah, hijau dengan kuning. Oh, kuning kat sini. Lupa. Saya tak perasan. Sekarang ni jap. Oh, tak dah. Jap. Oh, lagi satu warna hijau. Tapi sekarang ni nak cari warna hijau. Agak mencabar. Ni puzzle. Okey, tadi saya nampak. Tu. Tepi. Tak sampai. Sana lah. Baru boleh. Sekarang. Kena biar je. Oh, kena biar je. Game ni boleh. Tadi saya nampak dia tutup. Lagi ke tu? Aduh, ay. Atas sini gelap. Tangga warna merah. Oh. Kau nak campak kat aku? Campak dekat lain ke? Aduh, ay, tapi lah. Asalkan dapat tangan. Apa ni? Okay. Oh, dia cakap jangan masuk. Okay, saya sebab saya tak boleh keluar. So, saya kena jalan ni. Kena jalan ni. Cepat. Okay. Aku ada tangan merah. Lagi senang sebab saya ada gunung tangan merah. Sampai pun. Oh, dia tengah loading kan. Biasalah game Poppy Playtime ni. Kenapa gitu saya dah lupa. Okey. Apa hal lagging ni? Okey, jalan. Lambat sangat.
Wow. Apa benda tu? Aduh, kepala kucing. Go, 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 go. Wih. Apa benda ni? Rectangle. Okay, ni kena naik tangga. Okay, naik, cepat. Oh. Okay. Orang pergi kat sana. Boleh tak lalu? Oh, boleh. Okay. Nasib baik boleh lalu. Okay, jalan sini. Okay, mantap. Oh! Jatuh pula. Aish. Kata pro player tapi jatuh. Okay. Cepat. Saya nak keluar dari sini. Oh. Cepat. Okay. Sentuh. Salah. Terjun. Okey dah. Kita tekan ni. Kita nak sikit. Supaya suara saya akan dengar.